Dalam konteks kita untuk mempunyai mempunyai lapangan terbang kita, cargo airport kita sendiri, seperti mana yang Muhammad Jenri telah nyatakan bahawa ini adalah kekerdilan jiwa kerajaan pusat lah, saya boleh kata. Kalau mereka berjiwa besar, lama dah mereka realisasikan apa yang kita harapkan, sebab apa yang kita usahakan bukanlah perkara baru, malahan daripada kerajaan sebelum kita telah membawa gagasan besar ini, sebab kita melihat potensi negeri kita ini bukan for Kedah only tetapi for Malaysia. Namun demikian kerajaan Madani hari ini dia tidak melihat, ini dia orang kata they miss the forest for the trees, yang mereka tak nampak hutan yang luas tu memberi sumber kekayaan yang lebih banyak berbanding pokok-pokok aja. Dia lihat few trees, dia rasa they need to look after the trees. Pulau Pinang lah tu, dia fikir Pulau Pinang, dia tak nampak Malaysia as a whole. So we are offering our state ni untuk negara kita Malaysia. Jadi kalau kita lihat seperti mana yang Muhammad Jenri telah jelaskan berkali-kali, ya, di mana daripada 8 requirements yang telah ditetapkan, 6 telah kita fulfill. Maksudnya kita telah melakukan yang terbaik on our side. Tapi 2 lagi syarat yang mana di bawah kuasa kerajaan pusat ataupun Kementerian Pengangkutan, iaitu aerodrome license dan juga memasukkan lapangan terbang ini dalam perancangan ataupun National Strategic Aerospace Plan, tidak dimasukkan. Saya difahamkan begitu. Jadi inilah kelemahan terbesar kerana jiwa kerdil mereka ini. Jadi macam yang Muhammad Jenri kata, kalau mereka tak bantu kita tak apalah, term pun nak habis, kita akan masuk jadi kerajaan di Putrajaya, kita realisasikan. Jadi satu perkara yang Ahmad Tokai, apabila peluang begini dihalang dan disekat, sebenarnya kos membangunkan lapangan terbang kargo itu akan melonjak, dan at the end of the day dia akan merugikan semua pihak juga. Dan sikap mereka ketika mana kita telah menggerakkan usaha-usaha ini, dan yang Muhammad Jenri selalu nyatakan sangat kebudak-budakan. Ni saya minta maaf lah, saya cakap federal government, you are like a childish. Sebab apa? Bila kita dah berurusan dengan para pelabur, potensi investor di negeri kita untuk melabur, dia orang pergi, orang bahasa hari ni panggil sailang lah, dia pergi ajak pula mereka itu melabur dan buka cargo hub di KLIA. Inilah pemikiran, tak ada idea baru. They don't have no ideas on how to make better for our country. Jadi balik kepada poin di sini, saya ingin menyatakan kita juga sebenarnya, kalau kerajaan Malaysia ni dia boleh lihat secara menyeluruh, Kulim sepatutnya menjadi special economic zone. Kulim sepatutnya dia didatangkan, jangan hanya lihat Kulim High-Tech Park. Kulim High-Tech Park is a industrial park. Sepatutnya Kulim, the entire Kulim district menjadi Kulim special zone, special economic zone. Jadi bila special economic zone, dia didatangkan dengan segala insentif. Fiscal regime dia lain, insentif dia lain, immigration, custom, everything supported. Bila satu tempat, industrial park, boleh generate for the past 30 years, lebih kurang dalam dekat 200 billion of investment, kita bayangkan potensi. Ini kadang-kadang kerajaan pusat tak nampak potensi. Dia orang datang serang state kita, isu air lah, isu remeh-temeh. They should come and solve the problem. This is a state that have full potential. State yang punya banyak potensi, sepatutnya dengan datang serang pasal isu-isu remeh, you datang bawa solution. Sebab ini tempat di mana negara boleh generate berbilion-bilion pendapatan dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Rakyat yang akan bayar teks, cukai pendapatan. Kalau 60,000 pekerja, imagine kalau dekat situ ada 600,000 orang pekerja, kerana dibangunkan dengan rancak sekali, 600,000 pekerja bayar cukai pendapatan kepada kerajaan. They make billions. Tapi dia tak nampak ni semua. Dia pergi serang isu-isu remeh-temeh, dan ini menggambarkan kekerdilan mereka. Jadi satu perkara YB Tokai, yang kalau boleh saya juga nak lihat dari segi pelabuhan, di mana hari ini kita sedang menggerakkan usaha untuk membangunkan Bukit Kawitan Special Border Economic Zone. Ini pun satu strategik agenda negara. Dah ada idea Special Border Economic Zone, sebenarnya kena ada satu kesungguhan daripada kerajaan pusat yang mana kita bersedia, iaitu untuk membangunkan Sanglang Port kita. Sebab kalau satu hari nanti, kalau Bukit Kawitan in the next 10-20 years bangun, rancak, dan kita baru nak fikir nak bangun pelabuhan, it take years for them to develop. Jadi ini merugikan kita. Hari ini berita baik, iaitu land bridge antara Thailand ni yang nak cross Genting Kera tu telah dibatalkan. 30 billion US dollar, 1.2 trillion. Dia orang tak dapat nak proceed sebab terlalu mahal. Jadi blessing to us lah.
Tapi dalam konteks kita, takkanlah kita besok kalau Bukit Kayu Hitam tu naik dan maju, kita punya barang-barang pelabuhan masih lagi melalui Port Klang ataupun Penang Port. Yang ini kita punya kulim KSP tak dibangunkan. Yang kedua, masih nak rely ke dengan Pulau Pinang. We should have our own pelabuhan untuk membolehkan ekspor kita keluar daripada negeri kita. Jadi akhir sekali YB Tokai, iaitu dalam konteks ini kita harus faham bahawa walaupun DOSM kata ekspor ni daripada negeri mana dia akan diregistered from that negeri. Contohnya kilang di Kulim, dia akan registered that export coming from Kedah. Tetapi dia ada support services. Dia ada haulage, dia ada trucking, dia ada warehousing, dia ada berbagai-bagai activity service, support services lagi. Support services ni yang contributed billions kepada KDNK negeri Pulau Pinang. Yang ini problem. Tapi kalau kita jadikan special border economic zone, kita ada inland port kita situ, clearance, custom clearance, semua buat di situ, all captured for our state. Yang ni yang dia orang tak nampak dan mungkin juga dia buat-buat tak nampak. Jadi kalau kita ada pelabuhan kita, kalau kita ada KSP kita, kalau kita ada inland port kita, Kulim special economic zone kita, saya yakin dan percaya Kedah akan menjadi sebuah negeri yang maju insya-Allah.